Tuan Wong belajar daripada orang Melayu. Macam mana nak buat kapal? Bahasa Melayu boleh terubah kan? Ada kekuatan itu. Dia boleh sehinggakan di negeri China pernah tahu benda ni. Kungfu dan sebagainya yang tebal-tebal tu hasil daripada ada kita punya pahlawan pernah kita. Kontroversi yang melibatkan kenyataan Profesor Dr. Solehah Yaakob baru-baru ini menimbulkan pelbagai reaksi. Beliau seorang pensyarah kanan di Jabatan Bahasa Arab dan Sastra Universiti Islam Antarabangsa Malaysia mendakwa bahawa bangsa Melayu mengajar bangsa Rom kuno cara membina kapal dan Melayu purba mampu terbang dan bahkan mengajar orang Cina seni kungfu terbang. Kenyataan itu dibuat dalam kuliah dan tular di media sosial hingga menarik perhatian ramai pihak, termasuk ahli akademik di dalam dan luar negara. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kemudian menjelaskan bahawa kenyataan tersebut adalah pandangan peribadi beliau dan tidak mewakili pendirian rasmi universiti. Ramai pakar sejarah dan arkeologi mempersoalkan dakwaan itu kerana tiada bukti saintifik atau dokumen sejarah yang menyokongnya. Kenyataan tersebut turut mendapat kecaman meluas, termasuk daripada media-media di China yang menggelarnya sebagai Profesor Kangkung. Saya perlu akui bahawa saya bukan pakar dalam bidang tamadun dan sejarah. Namun sebagai seorang pendidik dan ahli parti politik, saya sentiasa berhati-hati apabila mengulas sesuatu isu agar ia tidak melampaui bidang pengetahuan saya. Kes Profesor Dr. Solehah ini memberi pengajaran kepada kita semua. Kita perlu berwaspada apabila berkongsi dapatan peribadi kepada umum supaya tidak menimbulkan kekeliruan fakta atau mencetuskan kegusaran awam. Dalam dunia digital hari ini, cabaran utama ialah maklumat palsu, maklumat salah dan salah maklumat yang sering disebarkan tanpa semakan dan di luar bidang kepakaran. Dalam setiap perbincangan, kita perlu berpegang kepada fakta dan berbicara dalam lingkungan ilmu kita. Tidak salah bertukar pandangan dengan rakan-rakan, asalkan ia disampaikan dengan adab dan berasaskan pengetahuan. Walaupun tindakan telah diambil terhadap Profesor Dr. Solehah, kita tidak wajar keterlaluan dalam mengulas atau menghina beliau. Biarlah kes ini menjadi pengajaran, bukan bahan celaan.